Hari ni kita akan mewah menu ayam cicir daun selasih ataupun kaisap pat huruf H dia. Lepas tu kita mai tengok cara buat style kita tu lagu mana dah. Mula-mula kali kan kita mari cicir ayam dulu dah. Ni cicir ayam kita basuh persiap dah dah. Kita cicir we atau ayam tu hecur dah. Ni dia ayam kita cicir laik siap molek dah dah. Lepas tu kita tangguk pula. Buh le makuk taruh dulu dah. Lepas tu kita mai tengok baru putih pula dah. Sebab kita nak cicir baru putih pula dah. Baru putih ni kita bakal 7 HPT lah dah. Agak-agak dah. Tu kita cicir bila air dulu baru putih dah. Ni taruh ni boleh dah baru putih kita. Lepas tu kita spur dulu agak. Sipai boleh makuk taruh dulu dah. Lepas kita cicir baru putih dah ke kita mai cicir lada pula dah ataupun cili dah. Cili api dah. Lepas tu kita cicir cili api ni bila air dah. Kalau pio tak wahi pedas tak ayah buh dah. Dak ke kurang sikit tak apa dah. Taruh ni boleh dah ni. Atau sipai boleh makuk dulu lah. Lepas kita cicir bagi siap dah ke kita mai tengok cara masak yo pula lagu mana. Ayam cicir dah lasih kita mula-mula kita buh minyak masuk dulu sikit. Lepas tu buh bawang putih kita cicir. Lepas tu cili api. Lepas tu kita tumis dah. Tumis bawang putih tu masak dulu dah. Taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita isi ayam masuk kita cicir dah. Lepas isi ayam kita goreng atau isi ayam tu masak dulu sikit dah. Pio nampak video ni aja lupa tolong tekan jari ataupun tekan like dah. Lepas tu tekan share bagi kat sangat-sangat dah. Lepas tu jangan lupa kali tekan follow dah kita dah. Ni taruh ni boleh dah ni aja kita. Agak tak ayam kita masak dah ke kita cicak hitam masuk dah ataupun si udam dah. Lepas cicak hitam tu goreng dah. Goreng cicak hitam tu gelomak dengan ayam molek tu dah. Belum kita nak kakah je dah. Taruh ni rata dah ni. Lepas tu kita air masuk sikit dah. Lepas tu sot cirek ataupun sot hoi dah. Lepas tu sakar dalam 2 sudu kita bakar dah. Ataupun gula dah. Lepas tu baking ni suka hati dah. Pia tak tak payah buh. Lepas tu cicak kita bakar dalam 2 sudu juga dah. Lepas tu jangan lupa dah cicak hijau ataupun sot pukau tong dah. Ni agak-agak dah. Lepas kakah siap dah ke kita goreng dah. Goreng kakah tu hecur molek dulu dah. Lepas tu jangan lupa dah belum kita nak buh daun je ke goreng air je kering sikit dah. Ni dah air kering kadang ni boleh dah ni. Lepas tu kita buh daun lasih masuk dah ataupun daun huruf H. Lepas buh daun lasih tu goreng siapa daun lasih tu masak dah. Kalau pia wahi buh banyak sikit dia bau kau sedap dah. Ni tu akan kau dada dah. Goreng siapa daun masak molek dulu belum kita nak kek dah. Ni masak kadang ni boleh dah ni. Nampak ni. Lepas tu kita serak-serak dulu tengok rasa sedap lagi dengan mulut kita nak dah. Kalau rasa sedap dengan mulut kita nak dah ke kita boleh lagi ayam cicir daun lasih ataupun kaisap pat huruf H kita boleh pinggir dah. Ni kita tunjuk cara buat mudah kali dah ni style kita dah. Kalau orang tak pandai boleh turut video ni dah. Kalau tak faham mana boleh komen tanya bawah. Apabila kita nampak nanti kita jawab klik dah. Ayam cicir daun lasih kita ataupun kaisap pat huruf H kita sudah dah. Kalau pio nak terawak cuba terawak tengok dah.